Alhamdulillah, mula fun kalam talim kerakan yang tat mulia nibak tepuknyo wahi harakan ngan ulun tuan ka metimeng muka. Kamu dijiuh wahi urakan katruk mendatang balai kasya. Getanyo tamu pantun adik ngan abang dengan lun tuan saudara lingka. Kru semangat rahmat bak Tuhan. Assalamualaikum talim lun tapa kepada warih-warih lun dutun ngan pekan inangan agam bertamarada. Ni bak teputnyo ngan ulun tuan talim permulaan haba kegada. Kadang tek nan telefon bak ulun tuan kamu persilakan bak lai kaca. Jita pegah haba tanyo ditinan syai ngan adam tanyo rika. Baik pun pemantang yang kena kembang, kamu persilakan bak lai kaca. Karena jamunnya wahai urakan, tutah hanaban hudip manusia. Ada tak kerja bermacam-macam. Pulam barang mehai laguna. Tekedi mutemung ni bak tiura wahai urakan. Mendum gelah berhenti gantang puo rumah tangga. Oh tak belum kut nyangka abi wang menan ke macam wahai saudara. Barang tak mehai. Wate tak kajian. Tedang metimung pendapatan nubacut hana. Maka oleh sebabnya wahai urakan, tayo harus perkiraan hudip bersama. Tulung menolong wahai urakan. Secara kemanusiaan baik pun saudara. Wajib bagi kita nyo tolong pada urunyan. Karena le kemudaratan umat dalam dunia. Panen nak kaya laju tengku kan gatin menjanjan. Kan le tatakalan umat dalam dunia. Bak watefun hadip udip ati permukaan. Gap nyan subang tidro urang kaya. Urang lem megah dalam hartawan. Kaya nganggayan hana banding ta. Tetapi oni syok nikmat bacu le Tuhan. Cuman sebentar hilang semua. Mepakai ngainang laju menjanjan. Pula maju bang pengen membacut hana. Urojih kan toki ba motoki jang. Tapi akhir subang kamat gagajau sini. Karatia rumah gap tanyo jak mutukang. Nyan watian ni betul le Tuhan nikmat bak kata. Maka watia gejuk nikmat nyan oleh Tuhan. Getanyo insan wajib tak pelihara. Be angku sombong wahai urakan. Karena kekayaan cuma sebentar saja. Yang ladum yogoh tunami dileyuh awai. Hudip melanglang wahai saudara. Oh tak rumah tutah hanaban. Menan ke macam udip manusia. Tetapi oleh nanggro Aceh tsunami datang. Nibak matanyan wahai saudara. Cukup tak lagak nijuk oleh Tuhan. Gaknyan ka berkembang wahai saudara. Sehingga gaknyan nibak matanyan. Udip hacubang gaknyan ka kaya. Leh pandai harta wallahu Tuhan. Menan ke macam udip manusia. Tapi bak wati akhir jatuh dalam sengsara wahai hacubang. Oleh sebabnya, tanyo tak ingat benar. Tanyo manusia adik lon tayang. Hudip melanglang atas permukaan dunia. Walaupun ada nabala adik hai bela kesabaran. Kapatih lon tuan yang rayuk tabah. Yang rayuk tabah atas rumah Tuhan orang akhir menang pasti saudara. Oleh sebabnya, getanyo baik bimbang. Getanyo insan menurut manusia. Alhamdulillah rahmat bak Tuhan. Neberi kemenangan akhir mata. Mula fon tutah Pak Ramli lon tayang. Tapi akhirnya pertimbangan bak Allah Ta'ala.
Karena tubuh cukup melanglang, dile derita badan hana terpuna. Ino karena lemo yang paling raya ya agam. Kagejuk oleh Tuhan kepada kata. Tanya bersyukur pada Tuhan. Yang kagejuk lemo agam bibi raya. Yang ladum kagejuk rumah. Bibi raya oleh Tuhan. Dan syukur yang belum tanya macam mana kutika gebang. Budah adik hajat sama yang asal. Yang tanya baik lalai wahai orang syukur ke Tuhan nikmat kata. Tapi Yohana syukur kepada Tuhan nikmat yang kagak beri kepada kata. Gekun dalam ayat oleh Tuhan inna azabil syadid nyan gejuk adub tengah yang paling pedih. Oleh sebab nyan wahai rakan do. Adub pedih ni bak Tuhan. Tengah balatan hakim mata. Nacik lam dunia udip melanglang. Tak kalian pakribannya manusia. Mahaik tak pegah wahai orakan. Letak tingkahan do manusia. Oban tak pegah panjang no menan. Ladum ketutahan ke badan derita. Bukan menan tengku. Yang ladum merunci hana tiom tiga bat mayang. Nyan ku payang. Pastilah udip metang hilang di hati dunia. Nasi yang ladum nikmat kejuk oleh Tuhan. Kan bermacam-macam. Oh tak Eropah. Tapi yang lebih good wahai orakan. Syukur ke Tuhan seala kadar. Yang kagejuk oleh Tuhan, yang pemberi Tuhan kepada kata. Kata wajib tak syukur wahai orakan. Nikmat Tuhan gejuk ke kata. Muyuhanan syukur. Nikmat katanya. Oh akhir teman pasti sengsara. Yoka tentara wahai orakan. Tidak ada pertolongan barang pun siapa saja. Oleh sebabnya wahai rekan, tanya baik buk bang hudip dalam dunia. Karena penyakit hati payah hanaban. Punya penyakit iri duk dalam badan. Yang payah berkembang hati permukaan dunia. Karena lalai teringat gegap, lalai teringat untung gap. Yang kebajikan. Padahal tanya yang kesusahan cukup celaka. Na tabuh motor jika jiblo motor ji umpama kijang. Ditanya hai subang kah tengok mata. Tanya tabe hati di dalam bak wati malam. Gaduh rawun bak dunia. Si kaduh tak yang menan macam. Cukup tu tahan. Karena iri penyakit dekah. Tapi menyona tanya wahai orakan. Syukur pada Tuhan kata belum motor wahai orakan. Tengok mungkin lun tuan ulun belau rumah. Ino hana rezeki ni beri Tuhan. Bagi ilmu pabal. Tabah-tabah. Nian menyong menan na tingkah laku. Ni bak tengkunyan. Negatif le Tuhan tu mata. Tapi hana tingkah laku ni oleh nyan. Nian gaduh buk bang putudak dunia ni. Ada tak kerja tip ulo Tuhan. Ula-ulo cula-culo tak kerja tip ulo Tuhan. Membacut hang kekal wahai saudara. Ada anak peng 20 juta tino bak badan. Ngantiat pejam ti kudika. Maka oleh sebabnya nak tengok bek bimbang dan bek na kesusahan lah mati kata. Muteji kudika katu wati temayang. Yang lagi saya kudika le jibang budah rakan jak temayang dua. Jak sujud kepada Allah. Jak laki ampun pada Tuhan. Mungkin le kesalahan yang kakak. Bila kita yang mahana talaga ampun wahai orakan. Pasti ketutuhan hakim mata. Di dalam dunia tak macam. Letak hai subang yan manusia. Oleh sebabnya tanya bek buk bang. Bedah hai subang bek putut ta dunia. Ibadat ni ingat wahai orakan. Muno ke macam. Hakim mata. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Adik don tayang kecil ayunda. Syekh Yohanda kabar Abu Tajan di ulun tuam ku budak hana. Hana matalah wahai rekan. Kru semangat rahmat Tuhan. Inangan agam berayuk tabah. Raknya nak ik pada melilun sayang. Karena bek melanglang dengan asyara. Pukul le tayang reduk talo belang. Kagadah awan diput di megah. Ketanya hudip hati perbumu Tuhan. Tak ingat menjanjan wahai saudara. Menjanjan landunya ujun. Menjanjan tu hanaban. Menjanjan ke angin tufan jiput tegah. Kan bermacam-macam yang kejadian.
Menyo tengku telefon ba ulun tuan, kamu persilakan. Wahai saudara. Yo jid baca dikit ataupun nazam. Ngan ulun tuan jid ai bermacam cara. Muno ke contoh teri teladan. Wahai urakan yang na lam pantun semapa. Mungkin nyolun piuh di letiat wahai urakan. Untuk oleh yang lun tamung demah.